tak sangka rupanya brand-brand tempatan, you dekat belakang takbir, you yang buat. Hebatnya you. Tak adalah hebat mana pun. I dapat company ni pun from my father, that's it. Yelah, tapi you tahu game plan dia, strategi dia semuanya, influencer. Baguslah. I just kenal a few influencers je. Termasuklah yang namanya Orchid. Nasib baik you pakai nama betul. Kalau tak, I pun tak ingat. Jadi you memang dah kenal Kat? Oh, yes. Ya, kita orang sama college, semua course yang lain. Ini aku yang dahulu suka kamu, namun kamu mengabaikan cintaku dulu, dan kini kau bilang mencintai aku. Maaf rasaku sudah lenyap. I don't love you anymore. Tapi kau bilang mencintai aku. Maaf rasaku sudah lenyap. I don't even like you anymore. I dah baca dah proposal ni. Everything was okay, tapi I tak berapa setuju dengan quantity of the product. Bukan nak merendahkan you, cuma this is your first product for your husband and wife. I think better kita banyakkan lagi kuantiti. So, kita tak akan terputus stok. I percaya dengan pengaruh kita orang suami isteri. Berapa banyak kuantiti yang diminta ni? Setiap kod 20,000 unit. 10,000. Rasa untuk first batch ni tak payah lagi ikut banyak-banyak macam tu. I yakin dengan produk kita. You dah try kan produk kita? Produk kita lagi bagus daripada produk luar tau. Ya, tapi rasa untuk first ni kita try lah dulu. Mana tahu kalau kilang buat silap ke apa, kita kena tengok quality limit tu juga. Tak apalah, untuk yang first ni kita buat limited dulu. Nanti untuk second batch pun orang tak sabar nak beli limit kita. Betul? I setuju. Actually, strategi yang macam tu lagi selamat. And you pun kena faham, bisnes zaman sekarang ni, kita kena buat brand kita nampak eksklusif. Sekarang pun bila promote produk orang tak habis cakap yang stok terhad, limited edition. Macam tu lagi okey kot. Kalau tak, nanti stok produk kita stuck dekat store. Macam tu je. Ya. Betul? Faham? Okay. You lupa I ke? I ada buat salah ke ni? Kenapa you tanya I? Bukan main seronok tadi you borak dengan dia dekat atas. Rupanya dia terima proposal ni sebab dia nak sangat jumpa you. Bukannya dia kenal I. Dia kenal you. Mana ada, dia sukalah proposal you tadi. Kalau dia suka, kenapa you dengan dia mengata pasal proposal I tadi? I dah bagi proposal tu kat you sebelum ni kan? Sepatutnya you sokong I macam mana Seri sokong I. Mana ada kita orang mengata? Kita cuma bincang aja pasal proposal tu. You sepatutnya backup I tau. You sepatutnya setuju dengan apa yang ada dalam proposal tu. Bukan petikaikan semua benda. Ini memang memalukan I. You buat I nampak bodoh you tahu tak? I cuma bagi pendapat I je tadi. Okay, Daddy, I'm sorry. I tak sengaja pun. I janji I takkan buat lagi. Okay? Dah, ngajuk dia. Sorry. Dah, jom. Thank you. Cik Mikail? Cik Mikail?
Cik Mikael, Sorry. You cakap apa tadi? macam mana? Cik Mikael nak saya set upkan next meeting dengan Cik Sufian ke? Kita tunggu dulu Cik Sofian update. Sebab I ada minta dia kontak Kilang juga untuk confirmkan dengan timeline. Puan Orchid perlu ada sekali ke? Kalau dia busy tak perlu. Kalau macam tu saya keluar dulu Thank you, Amira. Balik pun. Lama aku tunggu. Kau pergi mana? Akak tak cakap pun akak datang. Tolong jaga Zain. Aku sibuk sikit hari ni. Hah? Pukul apa pula akak nak ambil dia? Mungkin esok, tapi tak pasti lagi pukul berapa. Alah, esok kau cuti. Lagipun bukan kau ada orang gaji baru ke kat atas tu? Dia bukan orang gaji dalam rumah ni. Alah kau, aku cakap sikit nak marah. Ya, aku lupa. Dia tu keluarga kau kan? Sebab tu kau bagi dia tempat tinggal. Aku ni ibu tunggal. Minta tolong jaga anak aku pun payah. Tak apalah, Kak tinggal je kat sini. Lagipun memang baju semua ada kat sini dah kan? Kau pilih aku ke? Tak boleh pun. Tinggal je kita orang berjaga. Boleh ke kau jaga Zain? Anak-anak engkau pun adik aku yang jaga kan? Akak, okey. Akak cakap akak dah lambat kan? Akak pergi cepatlah. Itulah kau. Tak boleh kan kalau aku tegur bini kau sikit? Kau ingat aku tak tahu ke? Bini kau yang suruh kau bagi separuh je duit yang aku minta nak pinjam tu. Akak, tak elok gaduh depan anak macam ni. Habis-habis nak backup bini dia. Zain sayang, Mama pergi dulu. Baik sayang. Mama. Macam mana meeting tadi, okey ke? Okeylah. Kau tahu tak aku terserempakkan siapa? Siapa? Mikael. Mikael? Siapa tu? Alah, budak you dulu yang pernah tolong aku buat final. Rasanya kau tengok muka dia kau kenal kot. Maybe lah kot. Sufian mesti happy kan yang proposal dia diterima? Dia tengah bad mood. Kenapa? Biasalah lelaki. Tak boleh kalau orang ubah idea dia. Tak boleh kalau orang sentuh pasal-pasal benda tu semua. Dah lah, aku mesti rabut lah. Lama ke tadi kakak ipar aku datang? Tak adalah lama sangat. Dia just tanya mana aku pergi selama ni kan. Dia ingat tahu lagi muka aku. Kakak ipar aku tu kau tak payah layan sangat. Kau nak buat apa tu? Nak buat live. Okey. Kau ni tak ada penat ke? Kau baru je balik. Apa kata kau rehat? Baju pun tak tukar lagi. Alah, aku dah siap ni. Baik aku buat live. Nanti kalau aku dah mandi tukar baju semua aku malas lah. Kalau macam tu, apa kata kau tolong ajar aku macam mana nak set up. At least kau boleh duduk dan diam, aku tolong kau. Tak payah. Kau teman je aku kita live sekali. Hah? Pernah lah muka macam nampak hantu pula. Live je sekali. Aku segan lah. Tapi macam mana aku nak cakap tak boleh? Kau kan bos aku. Sufian bos kau, bukan aku. Tak apalah, aku ajar kau cara live. Nanti bila limit sampai, kau boleh jual sendiri. Aku pakai kalimat ni. Duduk. Pakai kali ni ke? Aku rasa macam terang sangat je. Tak, ini memang part of marketing. Kau kena pakai colour-colour blocking terang biar orang notice. Alah, tak apa. Nanti sekarang, Sufian akan ajar kau bab-bab ni dia pandai. Oh, so maksudnya Sufian lah yang selalu bagi kau idea-idea untuk konten kau? Duduk. Mulut tu jangan bergerak. Duduk. Kan cantik tu. Tak. Dah lama aku tak rasa pakai colour-colour terang macam ni. Kau kan nak mulakan hidup baru. Itulah Sufian dia bagi tahu aku yang dia nak cuba tanya Pak Long dia pasal status cerai aku. Aku nak minta maaf dengan kau tahu. Aku banyak susahkan lelaki kau. Apa benda kau merepek ni? Tak adalah. Aku memang nak kau cerai pun dengan lelaki yang tak guna tu. Dan aku nak mak kau buka mata besar yang kau boleh hidup berdikari tanpa lelaki kau. Kan cantik tu kau senyum macam ni. Nanti mesti orang ramai tanya punya. Okey, kita live sama-sama tau. Hai semua, Assalamualaikum. Wow, ramainya yang masuk live time ni. Korang kat mana tu? Kat tempat kerja ke? Ya, I ada sesuatu nak beritahu korang. Cik Mikael, klien dah sampai. Diorang dekat bilik meeting.
Ah, Ya, korang jangan risau. Bagi masa sikit je lagi. Nanti I akan bagi tahu. Korang cuma perlu doakan je. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Puan Orchid tengah live ke? tadi I tengah buat kerja kat phone. Tiba-tiba keluar notification, I tengok kejap. Kalau Cik Mikael nak tengok dulu live dia, saya boleh minta klien tunggu sekejap. It's okay, I just nak tengok views and komen-komen followers dia je. Kalau macam tu, saya tunggu Cik Mikael kat bilik meeting. Okay. I don't even like you anymore. Korang semua jangan risau. Korang kena bagi sikit je masa lagi. Korang cuma kena doakan supaya semuanya berjalan dengan lancar. I akan bagi tahu, okey? Tapi sementara tu, kejap. Cepatlah masuk je. Kau ni main pause-pause pula. Nak tengok siapa perempuan tu. Okey guys, ni best friend saya. Nama dia Sri. Cantik kan lima yang dia pakai? Korang boleh wave komen lambai macam yang ramai dekat bawah, okey? Ini memang macam ni, dia malu-malu sikit tapi tak apa. I akan train dia untuk jangan jadi malu. Kawan dia ke? Takkanlah kan? Takkan dia tak cerita kot. Ni mesti saya menggelabah ni. You akan keluarkan wanita juga ke? Cantik nak belilah. Tak nak cakap dah. Aku malulah. Senyum je. Hai. Komen tu. Kau takut followers kau tahu kan? Okey guys, saya nak kena pause live sekejap ya. Sekejap nanti saya datang balik. Kenapa ni? Aku rasa yang komen tu Arman. Taklah, tu haters je. Aku sure tu Arman. Sebab dia pernah cakap macam tu kat aku dulu. I dah tengok dah account tu. Fake account. Dia kata tu Arman. Kita end live sekarang. Cepatlah. Hai guys. Okey, saya nak kena end live dah sebab Sifan dah balik. Saya nak masakkan lunch. Hai semua. Nanti I akan upload video kita orang makan sekali, okey? Hai. Tak apalah, aku okey je lah. Jangan risau. Aku rasa bersalah lah. Sebab aku, nama kau buruk pula. Dah lah ni kerja kau. Tak apa, kita orang okey je. Kita orang faham dah dengan komen-komen macam tu. Saya yang suami okey ni pun dibanding-bandingkan dengan orang. Tak apalah, nanti aku block je lah akaun tu. Tak payah block. Biar je dia nampak Seri ni boleh berjaya tanpa dia. Boleh hidup tanpa dia. Saya. Ingatkan Aunty Seri dah pergi. Mami cakap kan, balik je sekolah terus pergi tukar baju. Kenapa tak tukar baju lagi ni? I pergi siapkan lunch sekejap. Aku tolong Sufian. Tak apa, tak payah. Mak Mela ada. Lagipun dia suka buat kerja ni. Dah, pergi naik atas, tukar baju. Pakai baju elok sikit sebab nanti dia nak rekod. Panggil Putri sekali. Jom, nanti teman. Tak payah. Kau kan babysitter diorang pun. Kau dalam rumah ni kau relax je. Okey? Pergi, panggil Putri. Hello? Babe, you kat mana tu? Aku kat studio. Baru start kerja. Hey, baru siap. You record video apa je dengan orang, babe? You jangan tau. Diorang tu dah lah suka ambil kesempatan. Tak adalah. Kau jangan risaulah. Of course I'm worried. Dah lah Orchid tu asyik gunakan you je. Tapi kan babe, I rasa, lepas ni, dia tak akan gunakan you dah kot. Maksud kau,
Oh my god. You tak tengok ke live Orchid? Jadi kawan baru tau dah live tu. Lepas tu kan, I rasa inilah kot bisnes yang dicakap tu. Mungkin lah. Sebab apa tahu, tadi netizen pun komen lah, cakap kan, Orchid ni macam nak create team sendiri. Buka produk sendiri tau. Sebab Sufian pun ada kat situ. Tapi itulah you. Hari tu I suruh tanya, tak nak buat belagak dengan I. Hello? Hey, I cakap dengan siapa ni? Dengar tak? Dengar. Okeylah. Ingatkan you nangis ke apa tadi. Anything, I roro, okay? Bye. Okay guys, ni best friend saya. Nama dia Sri. Korang boleh komen which one you like. Hi. Ih. Ni memang macam ni. Dia malu sikit tapi tak apa. I can train dia untuk siapa perempuan ni? Bukan kakak dia. Mana sayang ni? Dah aku apa? Baby, kat mana? Kenapa tak sampai lagi? You kat mana tu? You dah sampai ke, baby? Mestilah I dah sampai. Awal lagi ada kat sini. Sorry lah. I tengah buat kerja lagi ni, ha. Meeting I tak habis lagi. Bos I tahan I. Ya ke bos you? Jangan macam-macam, Bi. Jangan tipu I. Betul, baby. Okey, you tak percaya kan? Jom kita video call nak. Tengok ni, baby. I dekat office ni kan. Bukan I tak percaya you. You tahu kan, I sayang dekat you. Bi, kenapa tak tunjuk muka you, Bi? Tunjuklah muka you sayang. Okey, tengok ni, ha. I tengah serabut ni, ha. Nampak? Penat kan? I miss you, Bi. Habis tu hari ni, kita tak jadi jumpa lagi ke? Okey, bukan tak jadi jumpa. I takut I lambat. Faham tak, Bi? I baru je balik Malaysia. Lepas tu bos I banyak kerja dia suruh settlekan. Macam mana, baby? Alah, kalau bukan hari ni, kita nak jumpa bila pula, sayang? Okey, macam ni, baby. I beritahu you, okey? Sebenarnya sebab salah sangat dengan you ni. Kalau I tahu busy macam ni, tak adalah I janji dengan you nak jumpa you. Tak baik tau, baby buat I macam ni. Baby promise kita jumpa nanti. Tapi, kalau baby habis kerja awal, baby bagi tahu tau. Kita jumpa, Okey, macam ni I settle dulu kerja. Kalau tak puas I bising. I settle dulu semua. Lepas tu nanti, I akan beritahu you, okey? I love you, baby. I love you, Mom. Baby, kejap. Thank you so Mwah. Bye, sayang. Okay, bye. Miss you. Mak buat apa kat luar ni, Mak? Salah ke mak nak duduk makan angin kat luar ni? Takkan nak suruh mak mati berkurung kat dalam rumah tu? Seri tanya je, Mak. Kan panas ni. Benda dah depan mata nampak kan? Nak tanya apa lagi? Itu sebab Arman selalu tegur kamu. Tapi kamu kata dia pukul kamu. Mak, boleh tak kita stop cakap pasal dia? Tak payahlah sebut nama dia. Tak boleh. Dia tu kan suami kamu lagi. Mak, dia dah ceraikan Seri. Mana buktinya? Mahkamah mana yang dah sahkan kamu bercerai? Hitam putihnya mana? Seri, jangan pandai-pandai buat ajaran sendiri ya. Sekarang mak nak kamu unblock nombor dia. Jangan sampai mak nak kena jadi postman kamu pula. Kalau Mak tak nak, Mak tak payahlah angkat telefon dia. Tak ada siapa suruh pun kan? Mulut kamu ni. Memang patut Arman tu menampar muka kamu. Mak sebenarnya dah salah lah didik kamu. Sampai mak sendiri kamu berani melawan. Seri bukan melawan lah. Sudah! Mak kata unblock! Anak Mami tak tidur lagi? Belum. Boleh Saif masuk? Boleh lah, Meh.
Kenapa tak tidur lagi ni? Daddy mana? Daddy kat bilik Putri. Ah. Okay. Saif nak cakap something boleh? Apa dia? Minggu depan birthday Saif kan? Kita celebrate tak? Birthday Saif. Mami terlupa ke birthday Saif? Takkanlah Mami telefon. Mestilah Mami ingat. Saif nak tema apa? Robot boleh? Boleh? Betul ni? Betul lah. Mami jangan tipu tau. Sebab Saif nak bagi tahu kawan-kawan. Takkanlah Mami tipu. Boleh Mami main buat birthday. Thank you, Mami. Wait, Irfan, jangan lupa datang birthday aku tau. Nanti mesti kau ada dalam video Mami dengan Daddy aku. Kau akan suka famous. Saif. Kenapa tak tidur lagi? Buat apa kat sini? Daddy. Mami nak celebrate birthday Saif. Mami, kenapa Mami bocorkan kat saya rasa ni? Daddy baru je plan dengan adik nak buat surprise kan? Daddy nak buat apa? Surprise. Daddy, Saif ajak kawan-kawan Saif tau. Boleh. Nanti Saif ajak semua satu kelas. Daddy akan buat paling keempat. Tapi sebelum tu, Daddy nak Saif pergi masuk bilik, tidur. Okey, baik. Okay, bye. Good night. Ni Daddy pegang. Pergi nak masuk bilik tidur. Kau dah sampai? Duduk breakfast. Sifan pergi hantar anak sekolah jap. Banyak ke Putri dengan Saim makan tadi? Tak adalah, ni je aku buat. Selalunya kau masak banyak. Asal lambat sangat diorang ni. Kenapa ni? Kau okey tak? Kau tahu tak? Aku boleh terlupa birthday Saif. Dia tanya aku semalam. Jadi aku dah serabut sangat ni. Dah lah aku nak kena keluar. Lepas tu diorang tak balas-balas. Aku takut apa yang anak aku nak, aku tak sempat nak bagi. Dia nak terima apa? Robot. Okay. How many packs? Anggaran dalam 100 kot kawan aku dengan kawan sekolah dia. Kiranya kena ada food for adults and kids jugalah kan? Ada buat game apa tak? Tak apa. Biar aku settlekan. Betul ke ni? Aku tak susahkan kau. Kau pun ada kerja nak kena buat kan? Alah, tak susah pun. Aku boleh tolong kau. Lagipun, kalau aku tolong kau, sama juga macam aku tolong Saif kan? Aku dah anggap dia macam anak aku dah. Betul ke ni? Ya, takkan main-main pula. Okey. Thank you so much. Nanti aku bagi kau semua list semua ni. Kau tengok go through. Lepas nanti kau cakap dengan orang yang kau nak buat birthday party anak okey. Diorang confirm ke sponsor. Kalau macam tu, kenapa kau tak post je minta siapa boleh sponsor birthday party? Jangan, tak boleh. Jangan nampak macam kita sangkat sangat. Kita tak boleh nampak macam kita meminta. Kau buat je macam aku suruh tu, nanti memang automatik sponsor banyak sangat masuk. Okey, faham? Okey. Kau ada shoot ke? Oh tak, semalam aku tinggal barang. Tu yang aku datang nak ambil. Kau ada shoot ke hari ni? Tapi boring lah, tak ada geng. Semalam aku nampak Sofia ada post video. Siapa perempuan dalam video tu? Bukan kakak dia kan? Kan, kau tahu kan siapa kakak dia. Itulah aku tengok macam lain je. Habis, tu siapa? Kawan. Tapi aku tengok Sofian pun macam rapat je dengan perempuan tu. Tak adalah. Tu kawan lama aku. Kita orang tak jumpa dekat dalam 5 tahun dah. Tapi sebenarnya kenal dia. Tu yang kita orang jumpa balik tu. Aku tengok dalam komen, ramai yang cakap tu protege kau. Tak adalah, jangan layanlah komen. Ayah buat apa? Diorang pakai cakap je. Aku ni siapalah nak ada protege semua. Jadi betul lah kau tengah nak kembangkan personal branding kau kan? Yang itu betul. Tapi kawan aku tu dia camera shy. Jadi dia tolonglah aku buat kerja-kerja sikit. Macam tu. Okey, jadi dia staff kau lah kan? Ya, aku gerak dulu . Macam Lisa. Saja kau nak tengok ke aku.
Lepas ni awak guna yang ini. Kenapa? Sebab lagi senang. Awak tak payah guna buku tu lagi dah. Guna tablet je senang. Untuk kegunaan kerja. Lepas ni kalau kita pergi meeting dengan klien, lagi senang. Awak akan nampak lagi profesional. Guna ni. Itu dah boleh simpan. Ha, korang buat apa duduk berdua-dua ni? Kau ni, bagilah salam kalau ya pun. Seorang lagi mana? Ada kat atas? Isteri aku. Dia keluar. Keluar. Itu je lah yang dia tahu. Tak reti duduk rumah kan? Habis tu dia keluar tinggalkan kau dengan kawan dia je? Ni Seri. Dia kerja dengan kita orang. Alah, itu semua alasan je. Dia tu kalau boleh nak bawa kaum kerabat dia semua duduk sini. Kalau aku dengan Zain, dia punyalah bising. Saya buat kerja kat atas lah. Nanti dulu. Korang duduk berdua ni, yang ini dah kahwin ke anda tu? Kat mana ada kita orang berduaan? Kan ada mak melah kat dalam rumah ni. Yang mana satu? Dah kahwin. Habis suami kau tahu engkau kerja kat sini? Dia dalam proses cerai dengan suami dia. Lelaki tu dayus. Suka buka perempuan. Yes, boleh. Puan janganlah risau. Orchid akan buat review punya. Puan nak sponsor? Alhamdulillah. Okey, macam ni. Nanti saya akan hantarkan dekat Puan satu form untuk Puan buat pengesahan, Baik. InsyaAllah nanti saya sampaikan salam Puan dekat Orchid. Okey, terima kasih. Kenapa aku lama tak nampak kau? Bukan dulu kau selalu dengan Orchid ke? Saya kahwin. Mesti laki kau tu kuat cemburu. Sebab tu dia pukul kau. Alah. Relax. Kau boleh cerita apa je dekat aku. Aku faham sebab aku ni pun janda. Bukan laki aku perangai lebih kurang macam laki kau juga. Aku peliklah. Kenapa perempuan baik macam kau, macam aku, mesti dapat laki yang tak guna? Tapi, yang macam kawan kau tu, kau tengok sini macam mana adik aku ratukan dia dalam rumah ni. Kau mesti tertipu kan bila kau tengok social media dia? Itu semua lakonan adik aku yang buat. Kau ingat dia reti nak buat semua tu? Aku tak ada niat nak buruk-burukkan kawan kau. Tapi aku cakap benda betul. Tak apa. Lama-lama kau ada kat rumah ni, kau sendiri akan nampak. Kau akan faham. Untungnya lah kalau aku dapat adik ipar macam kau. Baik, sopan santun, tak banyak kerena, rajin pula tu. Tapi nak buat macam mana aku ada seorang aja adik lelaki. Mi, tadi sebelum Seri balik, dia ada bagi tahu apa-apa tak? Tak ada, tak sempat jumpa dia pun. Kena balik awal. Nak kenapa gaya? Nampak Naya macam tu? Macam ni, I dah fikir masak-masak. Kita launch produk kita sekali dengan birthday Saif. Hah? Mana sesuai you? Sabarlah bagi I explain dulu, okey? Tak, kita nak buat birthday party. Anak you nak minta tema robot tau. I dah janji dengan dia. Takkanlah I nak buat macam tu pula. Okey, dah habis? Dah. Hmm. Okey, ni cadangan daripada Seri. Dan I rasa ini cadangan yang sangat-sangat bagus. Cuba you bayangkan, produk pertama kita launching sekali dengan hari lahir anak pertama kita. You faham kan maksud I? Boleh bayangkan tak? Sempat ke limit nak siap? Tak, kita tak perlukan limit pun. Kita bukan nak menjual.
Kita cuma nak launching je. And I dah cakap dekat Seri, cari sponsor untuk launching kita sekali. Dia tanya Mikael ke dia okey? Kak yang tu tak payah tahu pun tak apa. Kita ni nak buat gimmick je untuk followers kita. Okay. It's okay. You guys boleh teruskan dengan proposal you guys tu. It's that it's a bit short notice for me lah. Tak apa, preparation semuanya kita orang akan buat. Cuma I nak date yang sama birthday dengan anak I, tu je. See? Cik Mikael okey. You je yang overthinking sangat. Actually, I tak okay. And maybe I akan tarik diri terus daripada projek ni. Tapi I setuju pun sebab Orchid. Kenapa I pula? Sebab you lah unique selling point untuk produk ni. Semua benda dah jelas kan? Kalau dah, kita boleh stop kat sini. Sure. Sebab I pun ada next meeting sekejap lagi. Hello? You, mana kad yang I selalu guna tu? Dengan you lah, I tak mana menangkang. It's okay. On me. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you so much sebab belanja kita orang tadi. And thank you for your time. Nanti kita orang bagi alamat rumah kita orang, ya? Okay. By the way, my pleasure. I gerak dulu. Dia sajalah tu. Nak kita berhenti depan kereta dia. Dia ingat dia kaya sangat ke apa? Tak baiklah, kan parking ni. Banyak lagi lah parking lain dekat sini. Saja je nak parking sebelah kereta kita. Bye. Dah, jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila Kak sampai? Ni rumah adik aku juga kan? I naik atas lah. Bini kau tu dah kenapa? Tak reti ke nak hidang air ke apa ke untuk aku? Ni tak, balik tu naik atas. Dia penat lah tu. Dia seoranglah yang terpaling penat, terpaling rajin buat kerja. Engkau sebagai suami kena tahu macam mana nak didik bini kau biar hormat kakak engkau sikit. Ni kau datang kau nak apa sebenarnya ni? Sufian, boleh tak bulan ni kau tolong aku bayarkan sewa rumah? Aku sesak sikitlah bulan ni. Sesak? Kau buat apa dengan duit kau sebelum ni? Alah Sufian, kau tolonglah aku. Kau bayarkanlah sewa rumah tu. Nanti aku bayarlah balik. Tak banyak kali dah aku dengar kau cakap macam tu. Kau tak kesian ke dengan anak buah kau? Kalau aku dengan Zain kena halau keluar macam mana? Kita nak duduk mana lepas tu? Masalahnya Kak, aku dah bagi dah duit kat kau sebelum ni kan? Yelah, tapi hari tu kau bagi separuh je. Mana cukup? Kau boleh tak setiap kali kalau aku bagi duit kat kau berjimat sikit? Zaman sekarang bukan macam zaman dulu tau. Sekarang semua benda mahal. Ke bini kau... Kau jangan cakap macam tu Tak ada kena-mengena dengan bini aku. Jangan nak libatkan dia. Habis tu, kau tak nak tolong aku? Fine. Kalau engkau tak nak tolong aku boleh minta tolong orang lain. Kau tak payah nak pujuk aku. Kau kedekut sangat duit kau kan? Aku pinjam duit orang lain. Biar semua orang tahu adik aku ni tak guna. Dia dah senang lenang, tak ada nak tolong bukan kakak dia. Buat apa, Mi? You ke yang buat video tu? Ya, I tengah draft video fikir pasal event launching nanti. I dah tahu dah. I nak buat surprise apa. Okey.
Tapi jangan bazir tau. Kenapa nak membazir pula? Mami, ni kan untuk produk kita. Untuk brand kita. Iyalah, tapi produk pun belum keluar lagi. You kena berjimat juga, jangan bazir sangat. I tahu apa yang I buat. You tak payah fikir, okey? Biar I uruskan semua benda. Kakak you dah tahu apa? Tak ada apa. I tahulah sebab duit kan. Kau takkan tiba-tiba je dia muncul. Janganlah macam tu. I kesian lah kat dia. Dia kan janda. You tak kesian kat dia? I tahu. Tapi kalau kita asyik tolong orang nanti, bila kita susah, siapa yang nak tolong kita? Kita pun ada anak-anak tahu yang tengah membesar. Mami, takkanlah semua benda yang kita buat nak kena ada balasan. Tak baik tau macam tu. Lagipun kita dah cukup dah. Dengan apa yang kita ada ni. Dengan bisnes kita lagi. Jangan risau, okey? Tak payah fikir pasal tu. I kan kata keluarga. Yang ni kena ketiak kuat satu. Mak Mela? Ya, Puan? Okey ke semua? Sri mana? Okey, Puan. Sri tengah uruskan sponsor. Oh, ada sponsor tak sampai lagi ke? Sri kata tengah nak final touch up je, tapi nanti Puan kena buat review. Boleh je. Siapa yang dah sampai ni? Awalnya? Entahlah, Puan. Tak apalah, saya tengok. Apa beritahu saya? Musik. Gerak aku. Alright, thank you. You ada invite VIP ke? Kereta siapa ni? Ini I sewa kereta ni. Just for our marketing, birthday saya dan launching produk kita. Tak apalah, kejap lagi nanti semua tetamu datang, dia nampak kereta mewah ni. Diorang pun akan impress. You sewa kereta ni semata-mata nak show off je. Ini bukan show off lah. This is part of our marketing. Tapi tipu orang. Mana ada tipu orang. Dari dulu kan kita buat macam ni. Ni rumah ni. Rumah ni pun kita sewa je tapi orang ingat kita beli. Sama. Wah! Cantik ni kereta ni besar, abang. Wah! Kat dalam cantiknya besar. Mami, lagi besar daripada kereta Mami. See? Anak-anak pun suka. Wah, kat dalam ada apa? Puteri, jom ikut Daddy tengok ni. Tengok dari depan. Depan dia besar, cantik. Wah! Tengok dari depan lagi besar. Suka ke tak? Dahlah, janganlah Mak marah. Hari ni kan hari bahagia kau. Nak celebrate birthday Saif. Produk launching kau. Aku tak faham tau macam mana sekarang boleh terfikir macam ni. Kau tahu pasal kereta ni? Kau tolong dia? Tak. Aku tak tahu pasal benda ni. Kau cakap baru aku tahu. Suka buat keputusan sendiri. Dahlah, kau janganlah marah. Nanti bila semua benda ni reda, apa kata kau discuss dengan Sufian? Senyum sikit. Jangan lari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nice car, man.
Pandai you jaga, berkilat. Kereta baru eh? Tapi nombor plate ni macam family. Kenapa you tak cakap awal? Kalau bagi tahu awal, I boleh bagi pinjam kereta I.